Step. Step, boleh step kan? Nur Hafizah Imani. Nur Hafizah Imani, boleh ke depan. Ada escort ni. Masih penerima sagu hati. Kita ada adik Puan Zitong. Puan Zitong, boleh ke depan. Seterusnya kita ada adik Muhammad Irsyad. Muhammad Irsyad. Yang nak beli hadiah ni tunggu dulu tau. Kita nak tangkap gambar sama-sama lepas ni. Okey, seterusnya kita ada adik Nur Imani Aira. Nur Imani Aira. Seterusnya penerima sagu hati, kita ada adik Wan Muhammad Adif. Wan Muhammad Hadif. Ada tak? Okey, seterusnya kita ada adik Nur Sumaya. Nur Sumaya. Ada? Okey, untuk kategori 7 hingga 9 tahun, tempat ketiga dimenangi oleh adik Kat Yvonne. Kat Yvonne, boleh ke depan. Okey, untuk tempat kedua, kategori 7 hingga 9 tahun, dimenangi oleh adik Nur Hanania Aulia. Wah, boleh ke depan. Hati-hati pegang trofi. Okey, kategori 7 hingga 9 tahun, untuk tempat pertama dimenangi oleh adik Medina Zara. Wah, ini adik si Takif tadi ni. Artis-artis semua ni. Okey, tahniah untuk kategori 7 hingga 9 tahun. Seterusnya, untuk kategori 10 hingga 12 tahun, saya menyebut Cik Zul untuk menyampaikan hadiah dan trofi. Cik Nurul Amira. Cik Nurul Amira, boleh ke depan. Ni kan Cik Nurul Amira ni. Nurul Amira, boleh ke depan. Cik Nurul Amira. Apa sini? Ini Cik Nurul Amira tu. Wah, mana ke apa? Aduh, sepatutnya kita print dengan gambar lah. Kita tengok sekali kan tadi selfie diorang ni. Okey, terima kasih sebab join pertandingan.
Okey. Tempat pertama jatuh kepada Encik Muhammad Hanif. Boleh ke depan? Boleh. Keluar ke depan pun boleh. Ni saya dah tengok ni TikTok dia orang ni. Okey, kita ada pemberian. Boleh. Aisyah nak gambar penerak satu 05. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Angkat sijil, angkat sijil. Boleh angkat sijil. Angkat sijil. Okey, 1, 2, 3.